Saiz luar biasa. Di Cameron Highlands terdapat burger yang dinamakan Burger Tower Angel, mempunyai 15 lapis dan tingginya dianggarkan 30 cm. Burger Tower ini diilhamkan oleh pemilik restoran Angel's Corner, Murli Fansuri Zakaria. Saiznya yang luar biasa membolehkan 3 hingga 5 orang memakan sebiji burger tower berkenaan. Biasa standard. Biasanya orang akan fikir burger hanya selapis, 2 lapis. Jadi burger yang begini, biasanya kita buat untuk bagi orang tengok sesuatu yang agak aneh tapi menyelerakan dan mendatangkan keseronokan. Pelik yang menyeronokkan. Burger Tower mengandungi 8 kepingan daging serta 7 biji telur di samping salad sayuran serta mayonis, sos lada hitam, tomato dan cili. Bagi menyiapkan sebiji Burger Tower, seramai 3 orang pekerja diperlukan bagi memastikan menara yang disusun tidak tumbang dan dapat disiapkan dalam tempoh 30 minit. Burger Tower ini juga menjadi pilihan para pelancong khususnya Jepun, Singapura dan China. Sebiji Burger Tower dijual antara 18 hingga RM22 dan pelanggan boleh memilih kepingan daging sama ada daging lembu, ayam atau kedua-duanya sekali. Secara purata, setiap hari sebanyak 20 Burger Tower ditempah pengunjung restoran serta lebih 200 burger lain seperti Burger Double Trouble, Queen, King, Big Monster serta Super Supreme. Bagi memudahkan pelanggan membuat pesanan khidmat, tempahan boleh dilakukan menerusi telefon dan penghantaran terus ke lokasi pembeli. Apa kata bagi anda yang berpeluang ke Cameron Highlands, singgahlah ke restoran Angel's Corner dan rasai keenakan Burger Tower ini. Minggu depan, Anju Bisari akan